Alhamdulillah, pagi tadi buat video. So aku dah submit video dan terus terpilih. Alhamdulillah. Terima kasih Ahmad Opai Alpiau dan juga tim dia yang dah bagi aku peluang untuk dapat PR box ni. Wey, saya dan Aziza amat berbangga di hati ni kerana dapat PR box daripada Opai. So aku harap dia bagi, wife aku cakap dia nak bawa perempuan sebab boss girl dah tak ada kan. So dia nak bawa perempuan yang boleh dia terima. Sebab Opai punya fragrance dulu tak ada pun ni kan, tak ada pun untuk perempuan kecuali boss girl, yang lain unisex. So wife aku nak boss girl. So ya Allah. Terima kasih Opai. Aku tak sabar gila nak tunggu PR box ni. Aku bukan perfumer, aku bukan reviewer untuk perfume, tapi Opai still pilih aku. Mungkin tapi aku tengok dalam grup tu ada 100 lebih orang. Woi. Gila cuy. So, terima kasih korang yang support aku. Kalau korang belum tengok video sebelum ni, tengok video sebelum ni. Yang aku nak adalah 11Z01 yang ada bau zesty, bukan fruity, aku salah info. So, harap video unboxing nanti the real punya unboxing, aku dapat hands on. Sebab itu tak pergi my tag. Sebenarnya aku nak try Ribena tu sebab itu bau pemimpin, tapi hati aku cakap aku tak suka bau woody-woody ni. So walaupun aku bukan pemimpin lah kiranya kan. So aku harap aku dapat try 11Z01 tu. Bau dia macam mana aku tak tahu lagi. Thank you Opai. Thank you Opai Fragrance. Thank you Fatin Afifah. Thank you Aldi Tahir. Thank you Rizky Febian. Thank you semua. Let's go.